Hey guys, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Syah, Service Advisor Pro 2. So dekat sini ada satu customer datang komplain Pro 2 beza. Lampu dekat meter ni, lampu gear dia PRND semua tak nyala dekat sini. So dia minta kita check. Dia ingatkan takut problem daripada gearbox, tapi kita dah masuk diagnose DS4 semua komputer dan check dia punya sensor layar pun memang tak ada masalah. So punca yang foreman saya dapat kat sini kecil je sebenarnya. Okay, lampu ni, lampu LED ni customer pasang dekat reverse lampu. So sebabkan tu jugalah dia punya semua benda ni, lampu ni tak menyala dekat meter ni. So lepas foreman dah cabut meter lampu LED ni dan tukar dengan standard, alhamdulillah overall semua okey. So kat sini saya nak cakap kat mana-mana yang tukar lampu LED macam ni, so efek dia bahaya juga in case kalau dia ada apa-apa memang susah sikit untuk claim warranty. Nah yang ni nasib baik, customer ni nasib baik jugalah kita jumpa problem ni. In case kalau tak jumpa memang susah. Okay guys, tu saja. Assalamualaikum.